Aduh, macam biasalah kalau NASA ni kaki kencing lah, kaki kencing, kaki otak, kalau dia boleh pergi ke planet-planet lah, pergi ke bulan lah. Tapi masalah Bani yang makhluk air ni pun boleh percaya, mana manusia boleh pergi ke bulan, mana boleh manusia pergi bulan. Yo, what's up, kita akan review apa nama ni, satu filem Hollywood yang bertajuk Harry, Project Hail Mary. Cerita dia pasal angkasa lepas. Kita menonton, tengok wayang dengan anak buah, dua orang anak buah, serta raya dalam raya ke-20 rasanya. Kat 2 minggu juga lah kita menonton wayang selepas hari raya. Okay, dengan cuaca panas, memang panas. So itu kita pergi tengok wayang untuk mengelakkan cuaca panas. Jadi kita pergi tengok wayang lah. 2 jam setengah. Filem apa ni sampai 2 jam setengah? Mengantuk. Memang ngantuk, kata mengantuk, tak mengantuk. Tapi kena layan juga lah. Buat tiket dah bayar kan. Nak tidur pun tak sesuai lah. Kena layan lah. 2 jam setengah. Filem apa? Banyak sangat ni. Dah macam filem instan pun lah. Aduh. Mula-mula nak tengok cerita ni Super Mario. Ni tak idea Super Mario kan macam kartun kan. Macam kartun sangat. Dah kartun dah bisa tengok lah. Tu Pazola pun dah tengok. So jadi kita tengok cerita Hollywood pula. Tengok macam band, tengok trailer macam band. Try pergi tengok lah band lah. Dia pun tak nak cerita apa, tengok cerita Melayu yang Malaikat Malam tu. Macam budak-budak tak boleh tengok lah, budak-budak yang kecil lagi, susah rempit ni, terpengaruh budaya barat lah. Rempit ni jangan tengok, bagi orang tua-tua lah pergi tengok, pergi mak rempit pergi tengok lah. Okay, apa yang lakonan nak cerita pasal filem Project Hail Mary ni. Okay, lakonan seorang pelakon Hollywood yang selalu lakon watak utama bernama Ryan Bakery pula. Ryan apa, Ryan Rosling dengan lagi perempuan orang tua. Kita tak tahu nama dia apa kan. Tapi tua daripada dia macam saintis lah. Mula dia sepetang gara konon nak selamatkan dunia. Kalau tapi sama ada, kalau tapi dunia ni akan hancur juga lah. Konon-konon lah dunia akan hancur. So mereka paksa dia lah. Tak nak kena pergi lah. Dia tak mau pergi, dia kena paksa. Memang lah sepetang gara, dia sepetang gara. Sapuam tu tak, awek pun tak, puam tu tak. So tak nak, dia tak mau pergi tapi kena paksa. Sampai polis diligan kan, dia pergi juga dah dapat, dia lari dah kena tangkap, kena pergi lah, kena cucuk. Bila pesan dah bangun, dah sampai lah dekat angkasa. Bila sampai lah ke angkasa, dia tengok asal dia seorang, rupanya dia pergi 3 orang. Seorang perempuan tu saintis, engineer lah. Seorang juruterbang. Terbang lah, takkan saintis yang lain ni saintis, dia tahu pasal ayam apa dia paling pakar tu kan. So pakar ni ya, tapi dia ajak belajar juga lah cara-cara nak bawa ke terbang kan, pakai kasar kan. Gila, kalau tak tahu bawa ke kasar macam nak sampai kan, nak balik macam mana. Tapi misi tujuannya memang tak boleh balik lah. Api tu pergi terus lah, tak boleh balik lah. Kalau balik mati kat sana lah. Betul kat sana. Misi lah. Okey, misi dia macam tak ada ala tuju lah. Ala tuju dia tak tahu. Dia suruh pergi ke angkasa tu nak buat kajian. Apa kajian nak selamatkan dunia kan? Nak selamatkan bumi. Kalau orang ada pergi tu selamatkan bumi lah. Tapi sampai sana, apa yang dia buat? Dia jumpa dengan makhluk halus, makhluk batu kan. Dia jumpa makhluk batu tu, dia boleh buat kawan pula. So lebih
boleh tiru. Siap, batu tu boleh bercakap pula. Batu tu boleh cakap. Tapi dia program lah, program bagi batu tu cakap lah, bagi dia faham lah, dia pilih bahasa dia lah, nada suara dia kan, baru batu tu cakap lah. Jadi tak ada boleh sangat kan, kalau cakap dengan batu, memang batu memang tak cakap kan. Tapi ni batu ni, tak tahu lah batu dia mana kan, planet mana ada kan, batu kita jumpa lah satu planet ni. Siap bagi nama lagi planet tu kan, bekas awet dia ni kan. Batu dia pun nak pergi lah dulu. Lepas tu dah sampai-sampai tu, dia settle tu kan, dia buat video vlog kan. Video vlog tu dia hantar ke bumi. Lepas tu video tu yang perempuan yang tua tu tengok lah, senyum-senyum, okay dah jumpa dah. Tapi misi dia macam apa, dia misi apa macam tak tercapai. Tak nak kata bumi hancur sebab dia pergi sana pun, dia apa tujuan dia, buat duit je kan. Projek NASA ni memang bagi duit. Lepas tu dah dia settle tu kan, dia batu tu ada kejadian dekat planet kan. Si raya ni pensan apa lah, pensan si batu ni yang rawat dia. Batu ni rawat dia. Bila batu ni rawat dia, batu ni pula sakit. Bila sakit dah okey. Lepas tu batu ni cakap balik lah, balik bumi lah. Seorang balik. Lepas tu dia tak mahu dia sedih lah, yang raya ni sedih nak tinggalkan batu tu. Aku sedih apa lah, batu pun nak sedih balik je lah. Lepas tu balik dalam 4 tahun. Dia pun masa dia 4 tahun untuk sampai ke bumi. So dia pun dua lah. Dalam masa dua tu dia ubah fikiran pula, dia patah balik nak pergi selamatkan si batu tu. Pergi patah balik, batu tu tak jumpa lah. Dah jumpa lah batu tu. Bila jumpa batu tu tak boleh lah. Boleh dia hantar video kat rumah tu kan. Rumah tu tengok lah. Tu tak boleh. Dah video lah. Ayah, tak apa ni. Sampai 2 jam lebih. Layan lah, bosan-bosan layan bila. Adalah. Suka lah, minggu jam tu lah. Kata lakonan tu hebat tu, tak ada hebat sangat. Biasa-biasa lah, mana sedih lah, tapi tak. Sedih tu tak sampai lah. Macam dunia yang kecil milau tu macam, apa dia ni? Suki, Nasa. Dia cerita tak pasal lah, bukan dia cerita semua atas kasar tu, tak ada kasar, sekejap. Dia cerita pasal kat bumi, sekejap dia pindah kat angkasa. Dia macam tukar-tukar lah supaya tak bosan kan. Kalau hang cerita pasal angkasa bosan lah, tu tak mengusik sikit, rasa tidur lah, memang tidur. So cerita dia macam tu lah. Cerita yang agak membosankan lah, tapi lebih kurang cerita kartun lah. Pecah angkasawan pergi ke angkasa, tu sembang dengan batu. Cerita apa ni? Batukan diri lah. Angkasawan apa? Cerita macam kosong ampas. Balik rumah kali fikir lah. Yang kosong cerita untuk suka lah. Tapi macam tak ada pengajaran. Pengajaran tak ada kat situ. Macam suka-suka lah. Sampai nak buat yang gambar kan, dia dalam separuh tu kan. Biasanya cerita apa ni? Aku nak explain pun. Tengok. Dia sampai tanya cerita apa ni? Dalam setengah jam kan. Dia pun tengok cerita apa ni? Dia tanya cerita apa? Aduh, jam. Ingatkan best, rupanya hampir. Aduh, macam biasalah kalau NASA ni kaki kencing lah, kaki otak. Kalau dia boleh pergi ke planet-planet lah, pergi ke bulan lah. Tapi masalah bani yang makhluk dia ni pun boleh percaya. Mana manusia boleh pergi ke bulan, mana boleh manusia pergi ke bulan. Nabi dia boleh, Nabi kita boleh. Manusia mana pergi bulan semua, studio tu semua kat dalam Masara tu. Lepas tu orang percaya ke bulan pula. Quran tak nama-nama tu lah. Yang NASA yang kapiak ni orang percaya pula. Aku tu adalah
Ya, rakyat tu pun nipu semua kat studio tu. Orang percaya tu. Nak bertekak lah kan. Dah rasa ni bohong lah. Biar-biar mengucap boleh lah bagi. Orang kata lah. Nah, ruku iman tu lah. Quran dah cakap lah takkan tak percaya Quran. Yang percaya kapiak lagi. Yang ruku iman kena percaya ruku iman. Kalau tak percaya ruku iman, memang keluar rumah lah. Mengucap boleh lah. Itulah.